بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ربنا يسر ولا تعسر يا كريم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesihatan kurniaan Allah bahawa kita hadir dalam majlis ilmu pada pagi ini bagi membincangkan ilmu sekitar tentang tajwid Al-Quran, tentang adab bersama Al-Quran dalam kitab Tajwid Al-Quran lanjutan kelas pengajian Masjid dan Surau ini, insya-Allah. Ramadan semakin hampir, tinggal pagi lagi. 8 hari lebih kurang. Berdoa kepada Allah agar kita terpilih menjadi di kalangan hamba Allah yang dapat berjumpa Ramadan pada tahun ini. Tapi jangan jumpa saja. Jumpa saja tak untung juga. Jumpa dan dapat kesihatan yang baik. Itu yang kita dah doa Nabi kan, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk bertemu Ramadan. Maksudnya apa? Allah kesihatan yang baik, Allah bagi kita ketenangan, Allah bagi kita kekuatan, sejahtera untuk bertemu Ramadan. Wasallim Ramadan li, dan sejahterakan Ramadan itu untuk aku. Maksudnya apa? Ramadan yang datang ini Ramadan yang terbaik, dan keadaan aman, sejahtera, kita mampu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan masa kita sepanjang Ramadan nanti, diberi keberkatan oleh Allah sepanjang Ramadan ini. Maka kita minta Ramadan yang sampai pun Ramadan yang terbaik, dan akhirnya terima amalan kita sepanjang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, ahli Al-Quran menunggu datangnya Ramadan. Ahli Al-Quran memang rindu dengan Ramadan. Sebab apa? Ada banyak kemanisan Ramadan bila bersama dengan Al-Quran. Syaratnya apa? Kena ada istiqamah lah. Kalau untuk istiqamah dengan Al-Quran sepanjang Ramadan, umur dia 20-30 tahun, memang tadarus Quran tak lepas setiap kali Ramadan, maka dia takkan tinggal amalan. Sebab apa? Dia rasa seronok dengan tadarus Al-Quran. Kalau orang sepanjang Ramadan, dia mesti khatam sekali. Dia akan usaha sehabis baik untuk dapatkan bacaan tilawah dia untuk khatam sekali. Jadi dia akan rasa seronok Ramadan, dia akan bagi banyak masa dengan Al-Quran. Jadi inilah antara kata orang istilahnya momen-momen kemanisan Ramadan ini yang akan kita teringat. Macam orang ngaji buat tarawih, sama juga. Tarawih tak pernah tinggal, daripada kecil dia tarawih sampailah ketua sekarang ni masih bertarawih. Jadi bila sebut tarawih itu, kita terkenang balik keseronokan tarawih daripada kecil dengan mak ayah, dengan nenek dulu, kemudian dengan mak ayah kita, kemudian dengan kawan-kawan kita makin besar, kita akhirnya kita jadi mak ayah pula, dan kita jadi golongan dewasa hari ini. Jadi semua itu ada kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Maka berdoa kepada Allah agar kita dengan Quran ni pun ada rasa manisnya, ada rasa seronok dengan Al-Quran. Setiap kali baca Quran tu macam terpanggil, macam terdorong untuk baca Quran. Itulah yang terbaik. Tapi permulaan ni memang kena apa? Bahagi masa, kena paksa diri sikit, disiplinkan diri bersama Al-Quran. Lama-kelamaan insya-Allah akan datang seronokkan baca Al-Quran itu. Baik, pagi ni kita sambung lagi pengajian kita, muka surat yang ke-8, betul saya? Nombor 11. Kita masih lagi berbincang ini muqaddimah ilmu Al-Quran.
tentang adab-adab, tentang pengenalan ilmu Al-Quran lagi. Ya, insya-Allah bila kita kuat tentang sini nanti, bila masuk belajar nun sakinah tanwin, mim sukun, belajar mad, makhraj, sifat huruf, kita akan ada rasa satu perasaan minat untuk belajar bila kita telah mendalami ilmu-ilmu ini. Memang ramai yang datang saya tahu ni, saya datang nak baca Quran, saya datang nak pandai ngaji Quran. Ustaz syarah tak masuk lagi pun tajuk nun mati tanwin. Baik, sebenarnya tajwid ni ringkas je. Tajwid ni ringkas. Yang jadi payahnya apa tajwid ni? Nak baca tu. Masa baca tu lah kami masa yang panjang nanti. Kita tahu nun mati tanwin jumpa dengan ain izhar halqi. Bacaan dia tidak dengung. Semua orang tahu. Tapi bila baca Quran, berapa ramai yang mampu untuk menterjemahkan ilmu tadi kepada bacaan. Itu yang ambil masa. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan usaha sebaik mungkin agar setiap yang hadir ini memahami dengan baik, insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam tajuk adab membaca dan mendengar Al-Quran nombor 11, iaitu menghadap kiblat serta duduk dengan sopan seperti duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Iftirash ni kaki kiri kita bentangkan, punggung duduk atas tapak kaki itu, dan kaki kanan ditegakkan. Itu iftirash, duduk tahiyat awal. Atau duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akramul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Semulia-mulia majlis iaitu majlis yang dihadapkan ke arah kiblat. Riwayat At-Tabarani. Majlis yang terbaik, majlis yang menghadap ke kiblat. Jadi kita ni tak ada kiblat ni, kiblat arah sanun. Tapi kita ada masalah kerana ada jemaah kita yang mengikuti di luar. Jadi kita terpaksa untuk mengalihkan kedudukan agar dapat diraikan semua, agar dapat menerima ilmu. Tidak mengapalah. Sebab belajar satu kewajipan, menghadap kiblat ni suatu sunat sahaja, adabnya. Jadi selain waktu ini untuk mengaji Quran, paling baik menghadap kiblat. Tapi bukanlah jika terhalang daripada menghadap kiblat, kita naik kereta ke, naik kapal terbang ke, tak payah baca Quran. Bukan. Baca Quran mana arah pun boleh, tapi yang paling baik menghadap ke kiblat dan duduk secara iftirash atau tawarruk. Kalau mampu duduk ni lama, silakan. Ataupun muqaddimah ya, auzubillah, tawarruk, bismillah, alhamdulillah, dah berselor dia pun boleh, tak ada masalah. Untuk dapat pahala kedudukan yang baik itu sebagai adabnya. Kita ni kebanyakan ngaji kita selesa dengan bersila. Kita orang Melayu bersila. Baik, ini kedudukan adab dia. Yang ke-12, bacaan tidaklah diselangi dengan percakapan kecuali menjawab salam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 66, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, ucapan salam, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik daripadanya atau yang sama dengannya. Sesungguhnya Allah menghitung segala sesuatu. Masa baca Quran, elakkanlah berborak, elakkan bercakap, kecuali percakapan yang sekitar baca Quran. Baca kita tadarus nanti, ada seorang ketua contoh, nakib yang akan memantau atau memerhatikan bacaan rakan-rakan dalam grup tadarus Al-Quran. Kemudian ada berlaku kesalahan, yang ketua tadi dia menerangkan hukum dia ini, bacaan panjang pendek macam ni, apa semua tu, itu tidak mengapa, itu dibolehkan. Sebab apa? Perkataan dia itu masih lagi terkait dengan bacaan Al-Quran yang kita sedang baca, itu tak ada masalah. Ini yang masalah berborak. Dia sedang ngaji, kawan dia pun datang. Woi, apa tu? Ngaji ha. Pula ngaji tak pagi putuanya belum minum teh tu. Macam hilang minum ngaji je sikit lagi. Lepas tu dia baca balik. Itu yang dikatakan diselangi dengan percakapan. Kadang-kadang orang tak datang pun telefon pula. Telefon bercakap. Tapi hari ni orang tak cakap, kami WhatsApp. Ambil telefon ngaji ni tangan. Itu masalah.
Segi adabnya ada masalah. Jadi kalau boleh masa mengaji, kita mengajilah. Kalau ada panggilan penting, kita berhenti dulu, memang kita cakap dulu, urusan selesai dulu. Lepas tu kita mula balik dengan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan sambung balik bacaan. Jangan sambil berburak sambil baca Quran. Itu tak boleh. Tidak ada adab bersama dengan Al-Quran. Kecuali apa lagi? Orang bagi salam, Assalamualaikum, barulah kita jawab salam dan sambung balik bacaan Al-Quran kita. Atau contoh, kita datang satu majlis tadarus Al-Quran, orang sedang baca ramai-ramai ni, kita sampai lambai. Kalau kita bagi salam dalam keadaan itu, nanti ramai orang akan menjawab salam, terganggu perjalanan majlis. Atau mungkin kita duduk bagi salam pada orang dekat sahaja pun memadai, sebab majlis yang sedang berjalan. Tapi arahan Allah Subhanahu Wa Taala jelas dalam ini, wa idza huyyitum bi tahiyyah, bila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, hendaklah kau balas dengan yang lebih baik atau yang sama dengannya. Jadi kalau mengaji Quran, boleh jawab salam. Yang ke-13, berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika menyebut namanya, gelarannya seperti Muhammad, Ahmad, Rasul, Nabi dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10." Barang siapa yang berselawat atasku dengan sekali selawat, maka Allah akan berselawat atasnya 10 kali. Artinya sedang baca Quran, dengar orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawab sallallahu alaihi wasallam. Itu satu penghormatan, tanda kasih dan sayang kita kepada Rasulullah. Kalau kita antara tanda orang yang kedekut dekat dunia ni apa dia? Bila dia sebut nama aku, dia tidak berselawat ke atas aku. Itu masalah lah tu. Jadi yang paling baik, walaupun kita mengaji, orang sebut nama Nabi, maka kita terus sambut dengan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhenti baca sekejap, kemudian sambung balik. Boleh, tak ada masalah. Seterusnya, memohon kebajikan jika bertemu ayat Rahman dan sebaliknya, iaitu minta supaya dijauhkan jika bertemu ayat azab. Kata Huzaifah bin Al-Yaman, "Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftahal baqarah فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبحا وإذا مر بآية سؤال سألا وإذا مر بتعوذ تعوذا." رواه Muslim. Tengok cara bacaan Al-Quran yang paling baik. Aku solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, lalu baginda memulakan bacaan dengan surah Al-Baqarah. Nabi mula dengan Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Maka aku berkata, dia akan rukuk. Dia cakap hati lah ni, sahabat dia cakap hati, dia kata Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Kemudian dia teruskan lagi, arti Nabi tak rukuk sampai ayat 100, Nabi teruskan lagi bacaan. Maka aku berkata dalam hatilah, dia solat dengan surah Al-Baqarah dalam satu rakaat. Tetapi dia teruskan lagi, maka aku berkata, artinya lepas 100 ayat tadi, sahabat kata dalam hati, Nabi akan rukuk tak rukuk sampai habis Baqarah 2 juzuk setengah, satu rakaat. Rukuk belum? Belum rukuk. Tu deh. Baik, Nabi belum rukuk, maka aku berkata, dia kata dia akan rukuk dengannya. Kemudian dia mulakan surah An-Nisa, lalu dia baca lagi. Seterusnya dia mulakan surah Ali Imran, lalu baca lagi. Mungkin orang tanya, apa pula An-Nisa dulu, Ali Imran kemudian? Kalau ikut susunan, Nisa dulu ke Ali Imran dulu? Susunan surah Ali Imran dulu, lepas tu baru ni An-Nisa. Okey, susunan ni masa itu An-Nisa dulu, baru Ali Imran. Kemudian baru beralih balik, Ali Imran pergi awal, An-Nisa kemudian. Begitu ya. Jadi ni baca Nisa dulu, kemudian baca Ali Imran. Pun dah panjang dah tu.
Dah berapa juzuk dah tu? 4 juzuk lebih. Tapi An-Nisa, Maidah juzuk 6, 5 juzuk lebih. Okey, seterusnya dia memulakan surah Ali Imran lalu membacanya. Dia membaca secara perlahan, tidak gopoh. Lahan, tidak gopoh. Baca panjang tapi tak tergesa-gesa. Ini perkara yang perlu kita perhatikan. Sebab kadang-kadang nak baca banyak tapi nak meraihkan, nak cepatkan, maka dibaca secara tergesa-gesa. Kadang-kadang kesalahan pun diabaikan, tajwid pun dilonggarkan, dilajukan bacaan untuk nak mengejar, nak habiskan. Ini masalah. Nabi betul baca panjang, tapi Nabi baca dengan apa? Bertajwid. Tidak gopoh. Boleh baca cepat, tapi kalau jaga tajwid silakan. Tapi kalau cepatnya itu melanggar rukun akan bacaan Al-Quran, lebih baik baca sedikit tapi dengan bacaan yang betul. Baca banyak tak salah, baca sikit pun tak salah. Yang salahnya apa? Melanggar hukum hakam bacaan Al-Quran. Kalau baca sikit pun berterabur tajwid, baca qul huwallahu lah. Sungguh. Kalau baca banyak melanggar, baca sikit. Banyak pun tajwid, silakan 5 juzuk atau rakaat pun okey. Saya sokong. Begitulah keadaan dia. Baik, jadi bacaan Nabi tidak gopoh walaupun baca sebanyak itu, hampir 6 juzuk lebih, hampir 6 juzuk. Apabila dia melalui ayat mengandungi, tengok ini bacaan Nabi. Apabila dia melalui ayat mengandungi tasbih, dia mengucapkan tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dia terus automatik dalam bacaan tu keluar tasbih. Apabila dia melalui ayat permintaan, dia mohon, ayat doa, tanah tangan. Kita baca banyak ayat doa, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Itu semua doa daripada Al-Quran tu. Kalau orang yang faham ayat Al-Quran, sampai tempat-tempat ayat doa ni, tadah tangan. Kita niatkan apa yang diminta ayat itu juga untuk kita. Jadi tak ada sangat minta doa. Saya tu tengok ada sebahagian yang memahami ni, bila terlaki Quran sampai doa automatik tengah dia naik macam ni. Kita perhati bila terlaki Quran ni, saya akan tengok mungkin yang baca Quran depan saya. Ada sebahagian yang memahami, dia akan tadah tangan. Kadang saya pun lupa, dia tadah tangan, saya pun tadah tangan. Mana guru ikut murid. Tak ada masalah tak? Tak ada masalah. Kadang-kadang kita terlupa, kita terlaki baca, tengok murid tadah tangan. Ayat doa rupanya, dia tadah tangan. Ambil barakah doa daripada Al-Quran. Sebab itu lebih baik kalau kita berdoa, ambil lafaz-lafaz doa yang ada dalam Al-Quran, lafaz-lafaz doa yang Nabi amalkan, atau lafaz-lafaz doa yang para alim ulama beramal dengannya dan dia telah merasakan kemustajaban doa tersebut. Jadi kita ambil doa tu, berkat lafaz itu kita mendapat itu. Tapi kalau tak mampu nak menghafal lafaz bahasa Arab, baca Melayu pun okey. Yang penting apa? Faham apa yang kita minta dan yakin Allah makbulkan. Itu cara doa. Jadi Nabi baca sampai ayat yang minta doa, Nabi berdoa. Dan bila melalui ayat perlindungan, cerita tentang azab, cerita tentang sengsara, akhirat, sebagainya, tak ada tangan minta perlindungan pula. Ya Allah, jauhlah aku daripada segala azab-azab ini. Ini kelebihan bagi orang yang memahami ayat yang dibaca. Tapi kita termasuk yang ke depan ni sekali banyak baca, banyak yang tak faham. Jadi kita berusaha untuk memahami Al-Quran lah. Mesti ada usaha. Tinggal lagi kemampuan kita setakat mana, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jangan selamanya hanya nak ambil pahala bacaan, tapi ambillah pahala bacaan dan juga kefahaman. Dah faham pula, ambil pahala beramal, maka barulah Al-Quran tadi sempurna tujuan dia diturunkan. Okey. Jadi yang ke-14 ini, fahami ayat sampai ayat tertentu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertasbihlah.
Yang ke-15, kita laju sikit ya, kalau takkan tak habis buku ni. Yang ke-15, menjawab seruan azan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Bila kamu mendengar seruan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang muazzin ucapkan. Maksudnya apa? Kalau azan berhenti baca. Bila azan berhenti baca. Contoh kita tadarus tokai nak zuhur, tiba-tiba masuk azan zuhur, maka semua berhenti. Berhenti sekejap, bagi lawan azan dan jawab azan. Habis azan, nak sambung balik semula pun boleh. Tak ada masalah, sambung sikit lagi nak habiskan muka surat ke, kemudian solat berjemaah, lepas tu sambung balik. Poin kat sini apa dia? Kalau azan ketika mengaji, jawab azan lebih utama. Boleh? Boleh ya? Benda ni nampak basic sebenarnya, nampak basic. Tapi basic inilah yang ramai orang yang terlupa dan tertinggal untuk beramal dengannya. Ya. Kalau ngaji sama ngaji je lah, tak ada masalah, baca je. Memang ada wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, kan? Bila dibacakan Al-Quran, dengar, diam, bagi tumpuan. Itu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila kita baca Quran, orang lain baca Quran juga, ada baca Quran yang lain, tak ada isu, masing-masing baca Al-Quran. Ini ayat ini sama baca je. Dalam baca Quran tak apa. Baca kita baca ramai-ramai, ni baca juz 1, ni baca juz 2, ni masing-masing baca. Tak ada masalah, baca je lah. Di isu kat situ ialah Quran sedang diperdengarkan, kita larang, kita burak, kita baca, kita benda Quran baca ni, kita tidak menghormati Al-Quran yang dibacakan. Kalau seperti macam tu, eloklah berhentilah baca Quran tadi, selesaikanlah urusan tu dulu, kemudian sambungkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau audio tadi, kita teruskan bacaan Al-Quran, tak ada isu. Boleh tuan Okey, seterusnya, jadi azan, jawab azan. Yang ke-16, mengucapkan ucapan yang disunatkan selepas baca ayat tertentu. Ada ayat tertentu yang ada jawabnya. Contohnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebaik-baik atau sebijak-bijak sana hakim? Maka disunatkan baca apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bacaan ni boleh jawab di luar solat, dalam solat pun boleh jawab, tak ada masalah. Maksudnya apa? Bala, kami kata ya, bahkan ya, betul, dan kami bersaksi atas perkara tersebut. Memang Allah sebijak-bijak hakim. Begitu, itu adab dia. Ayat akhir kan macam persoalan ni, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, persoalan. Maka kita jawab bala wa ana ala zalika minasyahidin. Atau contoh lain, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyil mauta, dijawab juga dengan bala, Allah menghidupkan yang mati. Betul? Bala, ya, Allah menghidupkan. Jadi perkataan tu boleh keluar mulut kita, bala, terus, walaupun dalam solat. Baik, seterusnya, ataupun sudah baca fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, disunatkan membaca amanna billah, kami beriman kepada Allah. Atau sudah baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, disunatkan membaca la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzibu falakal hamd. Ini dalam surah Ar-Rahman, ada 31 tempat. Ada soalan dekat FB yang itu kan, apa tempat baca yang sama kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya la bi syai'in min ni'amik rabbana nukadzib. La bi syai', tidak ada satu pun daripada nikmat kamu ya Allah yang kami dustakan. Sebab ayat tu macam bertanya kan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mana satu lagi nikmat Tuhan yang kau dustakan? Tanya soalan kan. Kita baca la bi syai', tidak ada satu pun yang kami dustakan ya Allah, falakal hamd, bahkan segala puji untukmu ya Allah. Begitu sekali.
Seronok kalau kita baca Quran, kita faham dan kita beramal dengan sesuatu ni. Kemudian seterusnya, sudah baca faman ya'tikum bima'in ma'in. Ini surah Mulk, ayat terakhir ni. Amalan di masjid kita baca Mulk apa insya' kan. Sepatutnya kalau boleh amal ini Allahu Rabbul Alamin. Ayat tu soalan, faman ya'tikum, maka siapakah lagi yang boleh mendatangkan dengan air yang penuh nikmat ni, bima'in ma'in. Siapa lagi boleh datangkan air tadi? Jawapannya Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan sekalian alam lah yang berkuasa untuk mendatangkan air itu. Begitu sekali. Seterusnya, yang terakhir, yang ke-17, mengakhiri bacaan dengan lafaz Sadaqallahul Azim, dan boleh juga ditambah dengan lafaz wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa hadha tanzilun min rabbil alamin rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Maksudnya kita selesai baca Quran, tutup dengan Sadaqallahul Azim. Tapi ada sebahagian orang pandangan bid'ah baca Sadaqallahul Azim. Nabi tak pernah ajar, dia kata. Kenapa kita baca Sadaqallahul Azim? Bid'ah ni benda sosek. Benda sosek masuk neraka. Ni semua mengarut insan. Tak betul. Pernah saya tengok di YouTube, ada seorang pelajar ni, dia tasmik dengan Syekh Qari Mesir, Syekh Isa Ma'asarawi dengan Syekh Abdul Latif. Syekh ni masyhur di Mesir, memang Syekh Qurra lah. Dia budak tu habis baca, kemudian Syekh kata qul sadaqallahul azim, sebutlah sadaqallahul azim, mudah habis baca. Dia kata la Syekh, dia kata sadaqallahul azim tak betul, tergelak besar Syekh dua tu. Dia kata kau ni kenapa ni? Dan Quran apa ada laqad sadaqallah, bukan ada semua tu. Dia kata apa yang bid'ahnya? Kata Nabi tak buat. La dia kata sadaqallahul azim ni tu pujian untuk Allah, kita membenarkan Allah yang Maha Agung pun salah juga. Dia kata itu keadaan dia. Orang yang tidak memahami berdepan dengan alim ulama pun dia melawan juga, masalah besar. Jadi kita baca Sadaqallahul Azim, tak ada masalah. Untuk menutup bacaan Al-Quran tadi, untuk memutuskan bacaan Quran dengan kalam-kalam yang lain, dengan perkataan yang lain, kita kata Sadaqallah, habis dah cerita Quran tadi. Kita buka cerita lain pula. Okey. Atau ditambah dengan wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Quran tu disampaikan oleh nabinya yang mulia. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran daripada Allah, nabi yang menyampaikan. Wa hadza tanzilun min rabbil alamin. Kitab Quran ni turun daripada siapa? Allah, Tuhan sekalian alam. Kita memperakui Rabbana amanna, wahai Tuhan kami beriman, bima anzalta, dengan apa yang kau turunkan ini, wattaba'na ar-rasul, dan kami ikut rasulmu ya Allah, faktubna ma'asy syahidin, tulislah, masukkanlah kami dalam golongan orang yang bersaksi. Begitu sekali seronok baca Quran ni bila dapat kita amalkan dengan amal-amal adab-adab yang baik ini. Jadi Al-Quran yang kita baca tu kita berasa apa? Kebesaran dan kemuliaannya. Begitu. Baik, seterusnya kita masuk pula rukun-rukun bacaan Al-Quran. Okey, selesai cerita tentang adab-adab tadi, dan adab ini benda yang besar dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, adab perkara yang besar. Jadi tolong usahakan untuk beramal dengan adab ini semampunya, supaya ilmu yang kita belajar itu ilmu yang barakah. InsyaAllah bila barakah ilmu ni, dapat sikit amalnya lebih. Ilmu dapat sikit, manfaatnya besar. Itulah ilmu barakah. Ilmu yang tak barakah ni apa dia? Dapat banyak, kitab khatam banyak, tapi amalan tak ada. Allah tak izin kita beramal dengan amalan, maka itu ilmu yang tidak barakah, rugi kita. Jadi dalam berbelas-belas adab tadi, ada berapa? 17 adab. Semampunya beramallah dengannya insya-Allah. Baik, tengok rukun bacaan Al-Quran. Tuan sekalian, sebut rukun. Rukun maksudnya apa? Rukun ni dia macam tiang utama. Rukun ni macam mana? Kalau dalam bab solat, ibadat ni benda yang mesti buat. Rukun solat berapa? 3 boleh. Boleh tak kita buat 2 boleh ya? 1 tinggal. Kalau pekso
Ada 3 boleh dia tanya, 2 boleh jawab dulu tak? Peso lulus tak? Lulus. 13 disoal ke orang tu, 2 boleh dapat jawab, 1 je tak dapat, maka 95 A+. Tapi di rukun tinggal 1 je, batal terus, gagal. Jadi rukun ni benda yang sangat detail, yang sangat kena jaga dan sangat kita beri perhatian. Kalau semayang 3 boleh rukun ni, kurang 1 semayang batal. Al-Quran ada rukun juga, belajar Quran ada rukun. Ulama kata kalau tinggal 1 rukun ni, bacaan kita boleh tertolak. Bacaan kita macam tak diiktiraf lah, bacaan kita tidak diiktiraf bacaan betul. Jadi bacaan Quran pun ada rukun dia. Jadi mana kita yang tak sempurna lagi rukun bacaan Quran dia, boleh usaha untuk disempurnakan. Begitu tapi tidaklah sampai tak baca Quran pula. Quran saya tak cukup rukun ni, tak baca Quran dulu lah. Tak betul. Terus baca, pahala dapat insya-Allah. Cuma kita nakkan bacaan yang berkualiti, bacaan yang diperakui, untuk menjaga Al-Quran ini daripada seleweng, daripada salah baca. Rukun-rukun ini perlu disempurnakan. Tengok yang pertama apa dia? Sah sanad. Tengok apa dia sanad, iaitu baca Quran sehingga khatam, daripada Bismillah Fatihah sampai minal jinnati wan nas, baca 30 juzuk tu. Baca daripada awal sampai khatam, daripada guru atau syekh yang mutqin, lagi bijaksana, yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca daripada awal sampai akhir dengan seorang guru, seorang syekh. Syekh tu pula seorang yang mutqin, yang memang detail, yang bersungguh-sungguh, yang menjaga Al-Quran ni. Dan syekh tu ada pertalian bacaan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Contoh sanad Al-Quran, kalau dia bermula dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'in, sampailah kepada kita. Jadi guru kepada guru kepada guru kepada guru, sampai akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad, sandaran bacaan Al-Quran. Itu ulama sebut belajar Quran ni dia ada sanad dia. Mesti ada sandaran bacaan. Siapa yang mengaji Quran tak ada sanad, dia kata ibarat orang naik ke atas bumbung rumah tanpa tangga. Naik atas bumbung tak ada tangga. Macam mana kau naik ni? Dia pun tak tahulah macam mana. Sampai ke atas. Zam-zam ala kasam pun lompat sampai ke atas. Jadi bacaan itu tidak ada sandaran. Sepatutnya dah sampai ke atas tu, macam mana atas? Ni anak tangga dia, ini sanad dia, turun sampailah pada dia punya punca dia. Jadi sanad ni penting dalam ilmu agama. Sanad pun penting. Ilmu Al-Quran sangat penting adanya sanad Al-Quran ini, Baik, jadi kita ngaji, kita kalau jumpa guru yang ada sanad Al-Quran, elok sangatlah. Jadi bacaan kita tu dia semak, dan dia telah disemak bacaan oleh guru dia sampai kepada Nabi SAW. Ini antara cara Al-Quran dijaga. Sebab dibaca tu daripada mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, sampailah zaman kita. Sebab tu kita yakin Quran kita baca hari ini, bunyi yang kita baca ni adalah sama seperti Al-Quran dibaca zaman Nabi SAW. Kita tak ada rasa ragu, dengan syarat berilmu lah. Orang tu belajar lah, bertalaki betul lah dengan guru dia. Bacaan Quran dia insya-Allah sama seperti yang mula, tidak ada perbezaan. Sebab Quran ni dijaga dengan ilmu, dan Allah jamin dalam Quran lagi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran kata Allah, dan kami yang menjaga dia. Maka hari ini yakinlah Quran kita baca adalah Al-Quran yang sama dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik.
Ini adalah rukun yang paling penting. Kata Zaid bin Sabit, al-qira'ata sunnah muttaba'ah. Sesungguhnya baca Quran tu adalah satu sunnah yang mesti diikuti. Kita mesti bertalaqi dalam mengambil bacaan Al-Quran, kerana inilah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, serta mereka datang sesudah itu. Amalan ini berterusan hinggalah ke hari ini. Jadi Quran ni kena talaqi. Talaqinya apa? Jumpa guru, baca depan guru, belajar depan guru, depan-depan. Itu namanya talaqi Al-Quran. Di zaman sahabat, Nabi ajar, itulah cara dia. Dan sampailah ke zaman ni, Quran kena talaqi. Boleh tak ngaji Quran pakai CD? Belajar aku CD. CD ada sekarang, tak ada CD dah kan. Thumb drive atau internet, YouTube, dia buka aja mengaji, keluar ngaji. Sekarang dah ada AI lagi dah kan, surah apa nak, lengkap semua ada. Belajar atas situ je, dia pun tiru. Boleh tak? Untuk sebagai ilmu tambahan untuk dia boleh lah. Dia dah belajar dengan guru, dia dah bertalaqi dengan guru, pun balik rumah, takkan cikgu balik rumah lah kan. Dia akan buka contoh bacaan qori-qori yang hebat-hebat dan dia tiru bacaan. Dah tiru, dia jumpa guru boleh semula, semak balik bacaan tadi. Itu boleh, itu okey. Ni yang tak okey ni, itulah guru dia. Mula berguru dengan Syekh apa nama, Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Dia pun pasang dia punya video walaupun belajar. Dia punya ijtihad. Aku dah khatam dengan Syekh Ali, Imam Masjid Nabawi, guru aku. Hebat. Syekh tu hidup lagi, boleh terima lah. Kemudian dia kata, aku dah khatam dengan Syekh Khalil Husari. Bila pula kau baca? Rupa dia ikut rakaman sawa ya, tak jadi. Kenapa tak boleh? Sebab kalau salah, ada tak Syekh tu tegur? Kok dia tegur balalah kita lari. Dengan suara kita tiru, oi salah kau. Parah. Jadi mana tak boleh. Bila berguru, itu yang proses belajar tu berlaku. Jadi jangan malu untuk berguru Al-Quran. Talaqi ni kaedah belajar yang paling tua dalam dunia. Kaedah belajar yang paling tua dan paling baik. Sebab ilmu tu disampaikan secara apa? Berhadapan. Walaupun hari ni dah ada banyak online kan. Ada tak siapa terlibat dengan talaqi online kat sini? Ada. Ramai. Elok tak? Elok. Tapi tak boleh jadi sumber utama. Tak boleh. Dia tak ada langsung ngaji depan guru. Online tu lah sepenuhnya. Tak boleh. Dah khatam 30 kali dah dengan syekh mana? Kuwait, syekh mana? Jordan, syekh mana? Mesir. Rupa-rupa semua online. Tak jadi. Saya sendiri pun buat online juga. Ada juga yang baca online, dia tak sihat, kalau datang mengaji minta untuk online. Tak apalah, dia nak mengaji, tapi memang ada masalah. Suara lambat, mulut sebut lain, keluar bunyi lain, kadang terputus lain, dah sonyak pula dah. Lepas tu kita tegur dia berkali-kali, tak dengar. Tahu, kadang letih. Kalau berdepan kita sikit je dia dah. Gitu dah. Ini kan lagi, dia bukan mula puasa dah tengok dia hati macam rupa dia tak dengar suara kita. Jadi memang online ni ada masalah. Jadi jangan bergantung online sepenuhnya. Mesti talaqi musyafahah. Andai katalah kata Syekh Muhammad Abdul Nabi dalam satu forum dulu dia sebut, andai katalah masa tu COVID, dia kata kita online, boleh online, dia kata kalau seminggu atau sebulan tu 4 kali mengaji, dia kata 3 online, sekali mesti jumpa guru. Ataupun kita memang dah biasa dengan guru tu baca, guru tu dah tahu dah style bacaan kita, dia dah tahu dah mana kelemahan-kelemahan kita. 10 juzuk baca dengan dia dah, yang baki tu kita online sebahagian, itu pun boleh. Sebab apa? Guru tadi telah mengenali bacaan kita. Tapi kalau sepenuhnya pada awal daftar online sampailah khatam online, tak jadi talaqi musyafahah. Untuk pakai sanad yang sahih. Okey, jadi Al-Quran perlu sanad yang sahih. Tapi bukanlah maksud tak ada sanad tak boleh ngaji.
Sebab saya risau Kristian sanad ni ada sebahagian orang dia memang cari guru nak dapatkan sanad. Dia ngaji dalam kat kita, Ustaz, saya ngaji dengan Ustaz, saya nak sanad. Kita dengar lah, okey lah, tak apalah. Kemudian dia membaca. Bila dia baca, bacaan dia tidak layak mendapat sanad. Sebab apa? Salah yang banyak lagi. Bila kita anugerahkan sanad ni, maksudnya apa? Dia mendapat pengiktirafan guru dia yang dia ni bacaan dia betul dah. Guru dia puas hati dengan bacaan dia, dan guru dia anugerahkan sanad perakuan. Nama dia termaktub selepas nama guru dia. Sanad ni kalau selai kertas tu dia ada nama guru tu. Bawah sini nama kita, contohnya apa nama kita kat sini? Barat contohnya. Barat ngaji dengan siapa? Ustaz Najib. Dia banyak baca Quran daripada Ustaz Najib Ubahan. Ustaz Najib ngaji dengan siapa? Syekh Muhammad Abdul Nabi contohnya. Syekh Muhammad Nabi ngaji dengan siapa? Dengan guru dia di Mesir. Guru dia pada guru dia. Guru dia pada almarhum guru sampai tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah, Jibril alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala. Termaktub dalam helai sanad itu. Tapi bukanlah mesti ngaji Quran ada sanad. Maksud sanad ni tak semestinya bertulis. Ada sebagian orang mengaji dengan guru dia, guru bersanad lah, tapi guru dia tak bagi pun yang bertulis. Tapi dia baca guru tu dah khatam guru tu dah. Artinya bersanad dah kata. Bersanad dah tu. Bersanad. Tinggal lagi kalau guru tu anugerahkan, itu satu bonus. Artinya dia betul-betul puas hati dia bagi. Bila dia bagi, maksud satu amanah pula untuk murid tadi mengajar orang lain dengan bacaan yang betul. Hari ni macam-macam cerita sanad ni. Bila orang kita nakkan ilmu bagus dah, tapi cara tak betul. Dia sanggup beli, dia tawarkan untuk satu ni beribu-ribu dia boleh bayar, tapi dia sendiri baca tak betul. Itu keadaannya sanad tadi tidak memberi apa-apa faedah untuk dia. Tak ada apa-apa. Dia baca salah, takut nanti dia mengelirukan orang pula. Dia baca salah, orang tegur dia, aku ada sanad, dia berkeluar sanad tu guru dia, ni syekh ni bagus. Masalah besar. Jadi kita katakan sanad ni penting dengan cara apa? Kita belajar daripada guru yang bersanad. Tujuan dia untuk apa? Agar betul bacaan Al-Quran kita. Sebab diperakui oleh guru yang ada tali menali bacaan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai kejar sanad sanggup menipu. Dan ada juga yang beli saja tak baca pun ada. Orang gila-gila nak sanad sangat, ambil bayar 1000 sambil songsalai. Oi, senangnya lah. Macam mana? 2,000-3,000 dah. Jadi sekarang ni kita nasihatkan jangan kejar sanad, kejarlah carilah guru-guru yang betul ikhlas. Guru macam-macam guru ada. Jadi ikhlas mengajar kita, dan ilmu kita dapat, akhir pengiktirafan kita dapat, maka alhamdulillah. Ada sebahagian guru dia mengajar, dia betulkan bacaan, tapi murid ni daripada awal sampai akhir macam tu lah bunyi, macam tu lah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, start jadi shin. Kita betulkan daripada mula dia ngaji tu tahun 2000 sampai 2024, itulah bunyi. Tak kisahlah pelan ke apa kau kan. Pelan. Jadi guru tadi mungkin dia takkan anugerahkan sanad pengiktirafan, dia akan bagi ijazah am contohnya. Ijazah am maksudnya apa? Dia perakukan yang dia ni pernah baca dengan saya, macam tu je. Tapi kalau yang sanad tadi dia perakukan ni dan dia amanahkan untuk murid dia mengajar pada yang lain, dia berbeza. Boleh saya tahu dalam ni pun ramai juga yang dah ada sanad ni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di poin dia apa? Carilah jangan cari sanad semata-mata. Kalau dapat ilmu, dapat sanad, itu satu bonus untuk kita. Boleh
Yang kedua, apa rukun yang kedua? Bertepatan dengan resam Utsmani walaupun secara ihtimal, iaitu bacaan hendaklah bertepatan dengan salah satu daripada mushaf resam Utsmani sebagaimana berlaku pada bacaan Imam Ibn Katsir dalam surah At-Taubah ayat 100. Okey, resam Utsmani hari ini adalah bentuk tulisan resam Utsmani. Kenapa dikatakan resam Utsmani ini penting? Resam Utsmani ini penting kerana kaedah penulisan dia adalah kaedah yang telah ditentukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebut resam Utsmani ini ilmu tauqifi, ilmu yang ketetapannya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang petikai dia kata apa, kan Nabi ni ummi, Nabi tak tahu baca, Nabi tak tahu tulis, jadi macam mana Nabi boleh? Ini jangan cerita, jangan cerita dengan kita. Sebab Nabi SAW guru dia siapa? Jibril alaihi salam. Semua ilmu dia adalah wahyu dan sebagainya, maka jauh beza dengan kita. Kita belajar dengan manusia, kita ambil lah. Nabi satu keistimewaan untuk dia. Jadi ada hadis menceritakan tentang Nabi menegur bentuk penulisan dan sebagainya. Itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi resam Utsmani ni, Quran yang kita baca hari ni alhamdulillah dah di Malaysia ni memang diberi ketetapan. Mana-mana Quran yang nak dijual, nak diedarkan, mesti melalui satu badan yang mengawal, yang menyemak tulisan Al-Quran. Mesti di bawah KDN, Kementerian Dalam Negeri, memang ada satu lajnah, kawan-kawan ramai dalam tu yang menyemak Quran yang ada diterbitkan, yang datang luar negara ke apa ke, mesti melalui lajnah ini dia akan sahkan yang Quran ni betul. Yang saya risau hari ni ialah online, beli daripada luar negara. Quran tu tidak disemak dan tidak ditapis, terus sampai kepada kita dan ramai yang mengaji pakai Quran. Kesalahan yang terlalu banyak terdapat. Jadi hati-hatilah pada beli Quran tu, tengoklah yang ada yang ada perakuan daripada lajnah yang mentasihkan Al-Quran itu sendirilah, yang menyemak. Okey, jadi resam Utsmani Quran kita baca ini alhamdulillah saya yakin semua resam Utsmani. Cuba tengok contoh ayat tu, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Beliau baca di atas dengan menambah min antara kalimah tajri dengan kalimah tahtaha, serta yang kedua dibaca pada kalimah kedua dibaca dengan tahtaha berbaris kasrah, dibaca wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bacaan siapa? Imam Ibn Katsir. Dia baca dengan min tahtiha. Kalau Quran yang kita baca tajri tahtahal, tak ada min, tak ada min. Tahti dibaca tahta dibaca. Jadi ada perbezaan tak? Ada perbezaan. Tapi ini perbezaan sudut bacaan riwayat qiraat Al-Quran. Ini satu lagi isu, satu lagi ilmu yang lebih luas, ilmu qiraat pula nama. Yang macam kita ngaji hari Rabu malam, kita baca riwayat Syu'bah. Siapa yang riwayat Syu'bah tu dia akan nampak dalam Quran ni baris yang lain. Quran kita ngaji biasa ni bagi yang lain. Apa pasal lain ni? Sebab ada perbezaan riwayat bacaan Al-Quran. Ini pun satu ilmu yang sangat luas, sangat luas. Kena menguasainya, banyak ilmu kita kena kuasai. Baik. Jadi dalam keadaan ini dia kata bacaan mengikut riwayat Utsmani, mengikut resam Utsmani terbagi pada dua bahagian. Umpama kalimah maliki dalam surah Al-Fatihah dibaca maliki, dibaca tanpa alif, maliki dinamakan bacaan secara tahqiq. Kalimah maliki dibaca dengan alif dinamakan bacaan secara takdir atau ihtimal dengan maliki. Baik, jadi ada perbezaan bacaan, tapi semuanya ini datang dari Nabi SAW. Penulisan pun dia akan mengikut kaedah bacaan qiraat itu. Jadi semua itu adalah termasuk dalam
kaedah penulisan resam Uthmani. Itu maksud dia. Tapi insyaAllah Quran yang kita ngaji ini, yang kita nak fokuskan ni, nak pandai baca Quran kan, insyaAllah semuanya adalah resam Uthmani. Tak perlu kita risaukan lagi lah insyaAllah. Yang seterusnya, rukun yang ketiga, bertepatan dengan satu wajah daripada wajah-wajah nahu, iaitu bacaan hendaklah bertepatan dengan kaedah nahu, sama ada fasih atau afsah, sebagaimana yang berlaku pada bacaan Imam Ibn Amir dalam surah Al-An'am ayat 137. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Beliau baca dengan zai berbaris dhammah dan ya bertasydid berbaris kasrah pada zayyana, lam berbaris dhammah pada qatla, dal berbaris fathah dan ha berbaris dhammah pada auladihim, dan hamzah serta ha berbaris kasrah pada kalimah syurakauhum. Okey, tengok wa kadzalika zuyyina. Kalau sebelum tadi wa kadzalika zayyana. Tengok ni perbezaan bacaan. Likathirin minal musyrikin qatla. Nampak? Kita baca dengan qatlu, ni baca dengan qatla. Kemudian auladahum, sebelum tu auladihim. Beza tak? Beza. Syurakaihim, syurakauhum. Perbezaan baris. Ini semua adalah wajah-wajah nahu. Wajah-wajah nahu. Nahu ni apa dia? Ilmu tata bahasa Arab. Bahasa Arab. Ada perbezaan baris dan sebagainya. Walau bagaimanapun, semuanya ini adalah bacaan datang daripada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tak perlu kita pertikaikan dah. Cuma ulama mengkaji ada pelbagai wajah nahu. Gitu keadaan dia. Jadi saya pernah baca kata-kata seorang ulama nahu, dia kata sekiranya saya diberi peluang untuk betulkan ayat Al-Quran ni adalah tempat yang saya nak betulkan baris dia, itu salah, tak boleh ikut, tak betul so Al-Quran adalah sangat betul. Kenapa sangat betul? Kalam Allah, habis, tak boleh bertikai dah, habis dah. Bila Allah kata turun begitu, begitulah yang terbaiknya, sebab kalam Allah. Cuma ulama kaji segi namu dan sebagainya. Itu keadaan Satu lagi, tak ada masalah. Sebab apa? Quran kita dah siap baris, tak perlu risau. Cuma ada sikitlah tempat tertentu yang kita nak letak baris. Contohnya hamzah wasal, belajar cara nak bariskan dia. Atau iltiqa' sakinain, dua huruf yang mati bertemu, huruf pertama dibariskan. Itulah sikit-sikit. Yang lain semua dah siap baris, tak perlu risau dah. Artinya rukun-rukun ni hampir sempurna dah, dipermudahkan oleh para alim ulama kita. Baik. Ya, la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran tidak ada sebarang keraguan, jangan risau dah. Baik. Seterusnya, tidak wajib belajar bahasa Arab jika seseorang itu membaca Al-Quran daripada guru yang mengetahuinya. Sahlah bacaannya mengikut pendapat yang kuat. Setengah ulama mengatakan wajib belajar bahasa Arab serta disuruh tanamkan perasaan cinta dan kasih kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahibbul Arab li thalathin li'anni Arabi wal Qur'ana Arabi wa kalam ahli jannah fil jannah Arabi." Cintailah bahasa Arab kerana tiga perkara. Sesungguhnya aku bangsa Arab, kata Nabi, maka aku bertutur dalam bahasa Arab, dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, serta pertuturan penghuni syurga. Penghuni syurga bercakap dalam bahasa Arab. Peringatan, jika kurang salah satu daripada tiga rukun tersebut, maka bacaan itu dikira syaz, ganjil atau meragukan.
wa haitsuma yahtallu ruknun athbiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Kalau gugur salah satu dari rukun yang 3 tadi, sah sanad, lagi rasam Osmani, lagi pertepatan nahu kan. Kalau gugur salah satu, dikira bacaan yang syadz, bacaan yang ganjil, bacaan yang diragukan. Sebab itu kalau dapat bacaan yang betul, yakin diiktiraf, sempurnakanlah rukun-rukun ini. Cari guru yang betul, pakai mushaf yang betul, dan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni kalau boleh belajar, silakan belajar bahasa Arab semampunya. Kalau tak mampu, ikut sahajalah baris-baris Al-Quran yang dah ada, dan baca dengan guru-guru Al-Quran yang memahami tentang masalah ini. Boleh tuan-tuan? Ada soalan nak tanya? Dalam hidup kita jangan pisah dengan guru-guru Al-Quran. Sentiasa belajar Quran, sentiasa mengajar Quran, teruskan baca Quran. Bila kita dah berguru ni, ibarat mendapat lesen L. Lesen L, kita sedang belajar. Bila sedang belajar ni, buat salah, tersilap dan sebagainya, pahala semua. Jangan risau. Jadi bacalah Quran. Yang penting kita berguru. Dapat seminggu sekali pun jadilah. Artinya adalah besok alasan di akhirat. Kalau salah, saya sedang berguru. Sebulan sekali, okey. Seminggu sekali pun okey. Ataupun ada guru rujukan untuk dia merujuk bacaan Quran pun okey. Tapi yang paling baik, kita sentiasa ada guru semak bacaan kita. Seminggu semuka pun okey dah. Dia betulkan sebutan, betulkan alignment bacaan kita sikit-sikit kan, bagi betul. Okey, jangan langsung tak ada guru. Ini bimbang. Dia akan baca hantam sajalah labu. Dia ikut suka dia aja. Dia tak kira dah. Itu yang dia minum la tak mauna, dia kata. Ya, ramai la tak maun tu. Saya dengar bunyi la tak maun, Ustaz. Yalah, tak laki lah tu. Dia mendongar, dia tiru. Tak ada mesti baca depan guru. Sebenarnya la ta'manna, la ta'manna. Dia dengar la ta'maun, kan jauh. Ini yang berlaku hari ni. Dan ramai ngaji Quran Rumi. Ngaji Quran Rumi, ABC Quran dia. Bismillah, B-I-S-M-A-M-I-L-L-A-H, Bismillah. Tak boleh beza ha, sod, sin, tha, semua sama je, asal ada bunyi je. Ini masalah. Jadi boleh baca Quran sendiri, teruskan. Berguru tetap berguru juga. Boleh kan? Yang lain? Alhamdulillah, semangat lagi sahabat-sahabat Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah gunakan semangat istiqamah yang kuat untuk belajar Al-Quran, insya-Allah. Benda-benda ni, ilmu-ilmu yang awal ini sangat penting sebenarnya. Dengan kefahaman, dengan kesungguhan, dia akan jalan serentak ilmu dan juga amal. Tapi kalau kita nak kejar tu satu saja, nak tahu baca saja, kita memang esok dah pandai baca, tak payah baca. Dah pandai baca, tak payah baca lagi lah. Betul lah tak? Betul tak? Dah pandai, tak payah baca Quran dah. Betul lah. Dah pandai, taklah susah baca Quran lagi dah. Tak payah dah baca lah, macam biasa senang. Ada dua makna kata tu. Kacau je tuan-tuan, gurau pagi buta ni. Jadi Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan dengan berkatan kita belajar ilmu Al-Quran, Ramadan tahun ni Ramadan yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Dan teruskan hadir majlis Al-Quran. Ramadan ni jadikan diri kita ni rapat dengan Quran. Sekalipun kita tak pandai baca Quran, Iqra' pun tak pandai, huruf pun tak kenal, tapi kita dah mula nak berjinak-jinak dengan majlis Al-Quran. Contoh pagi ni kalau ada yang datang tak pandai baca Quran lagi, dengar-dengar majlis ilmu, elok tadarus Quran nanti datang, duduk sama,
Tapi isytihar siap-siap. Saya tak baca ya, saya dengar je. Boleh tak? Boleh. Dapat pahala majlis Al-Quran, dapat ilmu Al-Quran, dapat dengar baca Quran, walaupun tak pandai baca Quran lagi. Berjinak-jinak pegang Quran, dengar bacaan, kemudian semak mana boleh. Dengar aja dulu untuk mendekatkan kita dengan Al-Quran. Lama-kelamaan dah kenal sahabat-sahabat Al-Quran, menunggu siapa bercerita, akhirnya hilang malu untuk belajar. Dah mula dia rapat dengan orang, mengenal huruf, minta kawan-kawan dikenalkan. Akhirnya dah pandai sikit kalau kenal dengan ustaz pula, guru lain. Lama-kelamaan dia akan dekat dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sihatkan, sejahterakan aku untuk bertemu Ramadan pada tahun ini. Wassallim Ramadan li, dan Ramadan datang tu Ramadan yang sejahtera, yang penuh keamanan, penuh kesejahteraan, dan kita dapat beramal ibadah di dalamnya. Dan akhirnya doa kepada Allah agar segala amalan kita dalam Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan kelas kita saya tak pasti, tapi saya bersedia untuk mengajar, tak ada masalah. Saya ada masa untuk Ramadan. Tinggal lagi masjid punya program saya tak tahu. Jadi minta tolonglah yang menguruskan dengan pihak masjid agar tanya macam mana keadaan. Kalau dia kata on, kita macam biasa jalan insya-Allah untuk talaki Ramadan. Boleh tak ni? Baik, alhamdulillah. Ya. Minggu depan ada insya-Allah kita puasa hari Ahad kan. Tak tahu lah orang nak mantai nak bonggang, wallahu alam. Terima kasih.